Okay, hari ni kita nak buat balik seat kita yang dah koyak tu. Okay, kita nak refurbish balik jadi macam baru. Tengok, yang ni sudah koyak. Okay, itu pun sudah koyak. Sana kita nak tengok lepas ni boleh tak jadi macam brand new. Okay, kita nak beli bucket seat baru, posting dia agak tinggi, jadi kita repair balik. Adakah boleh jadi macam baru? Sebab saya sayang seat ni kan. Okay, ngam geng. Jadi kita tengok jadi ke tak macam baru. So barang dah order, material pun dah order. So kita tengok macam mana. Okay, belah passenger kita dah cabut. So kita nak replace part ni saja. So dia akan gantikan dengan material baru. So jadi macam baru sebab seat sebelah passenger ni cantik lagi. So nak buat semua tetap berlangga. So kita tukar part yang dah koyak ni lah kan. Sikit je. Belah driver tu yang dah agak teruk sebab kita selalu guna kan. Kita dah pakai pun dah berapa lama dah. Memang dah lama dah seat ni. Jadi kita nak cantikkan dia semula. Korang boleh tengok sini, part ni dah habis. Yang ni dah habis. Memang ni totally dah kira macam out lah kan. Tapi yang atas semua still okay. Sebab kereta ni pun, kereta ni saya seorang yang bawa. So tak ada orang lain bawa. Jadinya nak tukar baru ataupun beli bucket seat baru, rasa tak berbaloi kot. Sebab kereta ni pun saya dah jarang bawa sebab saya dah ada family. So kita sayang kita buat balik. Alright, korang rasa ada tak idea-idea yang menarik kita nak buat dekat kereta ni? Mungkin mana tahu jadi satu projek untuk YouTube pada kali ni, ataupun ada mana-mana company yang sudi nak collaborate. Mungkin in return kita ada sesuatu lah untuk tukar, exchange. Okay, right. So inilah look dah lama dah sebenarnya, 2018 sampailah 2025. Tapi bagi saya still fresh sebab saya jaga kereta ni. Alright. So dijangka siap besok sebab material besok pun sampai. So cabut seat belah passenger dulu. Kemudian besok saya hantar kereta pagi, mungkin petang kot siap. Right. So korang tunggu kejadian lepas siap macam mana finishing dia. Lepas tu saya promote lah. Kalau rasa terbaik kedai ni, saya suggest kat orang. Okay. Right, Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada anda yang baru saja sampai dekat YouTube channel saya, jangan lupa untuk bantu saya tekan button like, button share dan button subscribe kat bawah ni. Serta korang komen lah sikit supaya saya boleh balas komen-komen korang. Okay, hari ni kita sambung balik video yang semalam. Jadinya seat saya yang sebelah passenger tu diorang dah buat. So jom kita tengok part seat passenger tu dululah. Okay, kita tengok seat passenger tu diorang dah gantikan tau. Okay, yang asal ni material dia PVC. Jadi biasalah dah lama-lama dia akan crack. Jadi material yang saya tukar kali ni ialah PU leather. So dia akan berlainan sikit dengan yang asal, tapi bagi saya okey. Untuk saya seorang yang nak tengok tak ada masalah kot. Yang penting kemas. Ini dia PU leather lah. Material dia keras sikit berbanding yang PVC ni lembut. Yang ni dia kasar sikit. So tak apa, at least dia tahan lama. So part ni dia orang dah tukar. Nampak clean lah, part kemas. Jadi colour dia ada lari sikit, tapi okey lah, janji hitam boleh lah bagi saya. Saya rasa saya okey je. Okay, so next kita akan tukar sebelah driver seat ni. Yang driver seat ni yang sebenarnya yang teruk. Jadi kita nak tengok driver seat ni dia orang buat. So kita tengok berapa lama take time untuk dia orang repair seat ni. Lepas tu baru kita tengok dia punya betul-betul finishing. Okay, ini adalah material barulah. Yang ni PU leather. So dia orang dah jahit baru, gantikan yang part yang koyak. Ini PVC. So boleh tengok PVC ni lembut sikit berbanding PU leather yang saya pilih ni, sebab saya nak long term ni pakai. So tak apalah, belah sini cuma colour dia agak different, tak berapa nampak sangat pun. Untuk saya, sebab saya yang bawa kan, okey je. Boleh pakai lama lagi. Sayang nak buang seat ni. Padahal part tu je yang koyak kan. Boleh je saya nak gantikan kepada material yang sama,
Tapi alang-alang nak buat, baik saya terus pakai pure leather. At least boleh tahan lama kan. Betul tak? So yang part yang driver seat tu, driver seat yang kat belah sini, saya pakai material yang macam ni, pure leather. Sebab yang tu yang kita selalu gasak untuk duduk tu kan, pakai lama. Okay, yang passenger ni tak ada masalah pun, part ni tak nampak sangat. Cuaca pun hari ni sangat baik. So hari ni 22 hari bulan 5 pukul 11.19. So pagi-pagi lah, sebab kita pun nak buat pagi-pagi supaya cepat siap. So mana tahu lepas-lepas ni ada interior yang nak buat lebih kemas, kita akan update. Tapi so far interior saya tak buat lagi dah kot. Korang boleh tengok interior saya dah okey dah. Saya rasa dah okey dah interior saya. Okay, ini pun saya dah pakai wrap, dah pakai mohawk sistem. So far interior tak ada apa-apa sangat, cuma lining ni lah. Kalau ada mana-mana company yang sudi nak bekerja sama dengan kita kan, nak buat lining roof tu kali hitam pun okey gak. Tapi ya, selebihnya saya tak nak buat lah interior. Cuma exterior kita nak ubah. Exterior kita nak jadikan look yang baru. Kan? Mana tahu ada siapa nak sponsor untuk bumper sport. Okay, lampu ni saya dah Ricky dah. Lampu saya nak pakai yang smoke, yang Taiwan punya version tu. Saya minat yang tu lagi. Okay, lepas tu headlamp ni pun saya nak tukar kepada yang Taiwan punya, ada LED light bar tu. Tu nampak cantik lagi lah bagi saya. Kot lah masing-masing. Yang ni yang paling best. Disc brake. Saya nak cari disc brake yang 4 port. Lepas tu dia punya rotor tu besar sikit, ngam dengan rim kan. Kalau ada mana-mana company yang sudi nak berkolaborasi bersama, boleh contact saya melalui IG, DM. Okay, kita bincang sampai jadi. Ataupun nak bagi diskaun ke pun okey juga. Tak ada masalah. Kita nak main balik kereta ni, kita buat balik cun-cun. Color mungkin maintain, cuma nak polishing ke, waxing ke, bagi betul-betul cun. Lepas tu ada projek-projek lain, mana tahu. So seat pun diorang dah buka dah. Seat pun diorang dah buka. Kira macam ni lah interior kereta kalau dah tak ada seat. Tapi yang penting saya punya kereta, yang mana kenal saya memang dalaman sentiasa bersih, babe. Sebab apa bersih? Sebab saya bawa seorang. Jarang lah orang nak naik kan. Saya jenis bawa seorang. Tapi kalau bawa ramai orang pun, setiap kali dah naik, kita akan cuci, vacuum, bagi dia terus clean. Sebab kereta sayang, walaupun kereta lama, tapi dia banyak sentimental value. Inilah material yang saya akan guna dekat seat tu. Kain material pure leather. So belakang dia memang kain lah, kain sejuk kot. Material yang ni kita akan gantikan dekat PVC punya material. Dia colour agak berdifferent sikit, tapi untuk saya, untuk kekal lama tu okey lah. Jadi kita tengok penghasilan dia selepas finishing. Sebab dia orang tengah buka-buka dulu. Dah buka dah part bawah tu. Ini yang atas. Sofa yang atas quality steel tune. So kita tengok span ni. Span seat tempat duduk ni masih lagi dalam kondisi yang sangat-sangat memuaskan lah. Dah berapa lama dah seat ni pakai, tapi still padding dia okey. Kiri kanan still okey. Cantik lagi orang kata padding dia. Lepas tu kat sana kita tengah buat ni, tengah replace part yang koyak pada part material pure leather. Yang ni PVC. Ni material PVC. Kita akan replace part yang koyak tu dan ganti kepada mana? Ini tengok. Mana nipis? Banyak nipis. Tengok. Ni banyak nipis kan? Yang ni tebal. Ini sudah koyak mah. Oh, senang je koyak kan? Dia tekan. Dah. Yang ni leather okey. Cantik. Dia ada macam-macam material. Kalau saya nak pakai material yang sama, dia tak berapa kuat lah. Saya pun dah try dah. Ada je material PVC tu dalam katalog dia. Tapi saya pilih untuk pakai pure leather. Harga dia sebab tak jauh beza, jadi saya pilih pure leather. Walaupun colour dia agak lari sedikit, tapi untuk saya, ambil je lah pure leather. Tak ada kisah pun sangat pun kan. Right, so kita tengok kehasilan selepas kejadian komplit semua ni. Okey gang, selepas dia dah buka betul-betul, tengok ni belakang ni, yang kualiti yang tu PVC ke bukan pun tak sure lah, tapi bapak nipis je dah. Tengok boleh koyak macam tu je. Oh, ini apa ni, gam lah. Bagi gam tu, gam paling kuat ni. Ini ilahai, kualiti dia
Sekejap saya tunjuk korang macam ni nak koyak dia. Dia punya nak koyak dia. Sangat-sangat senang nak koyak. Ini kualiti dia. Yang original tadi. Tak tahu lah PVC ke. Ni bukan PVC apa? Ini PVC tapi ini saya tak nampak ini. Ini PVC tapi tak tahu kualiti PVC yang macam mana. So belakang dia material dia macam ni. Dia tak ada, memang raw lah macam ni lah. Tapi kalau ini brand SS Cast lah, mungkin okay worth it lah kot dengan kualiti dia. Saya pun tak sure lah mana punya brand lain kot. So kalau korang tahu brand kualiti macam mana, korang cuba komen. Tapi yang ni lah SS Cast ni kualiti. Kita ganti material yang lebih baik ni. Seat untuk belah driver pun dah siap. Jadi kita nak pasang seat belah passenger dulu. So cuaca pun agak renyai-renyai. So kita pasang dulu passenger punya. Kita tengok macam mana result. So seat belah passenger pun dah masuk. Seat belah driver tengah nak sarung. Dia dah siap lah jahit semua kan. So tinggal nak pasang kulit dia. Dia nak sarung. Lepas tu sambung. Lepas tu install. Dah siap dah. Saya hantar pukul 11 lebih rasanya tadi kot. So sekarang dah pukul 1.24. Kita tunggu dia punya hasil macam mana. Lepas dah siap semua ni. Ni belah passenger. Dah lah nampak perfect balik. Nanti saya buat detailing sikit kursi ni. Cun lah tu. Dah siap dah. Saya punya seat belah driver ni. So kita tengok result dia kejap lagi lepas pasang. Belah passenger dah settle. Jadi dia nak pasang belah driver. So bila masuk tu ada mood balik lah nak bawa kan. Driving experience dia. So ni kualiti dia lah. Leather dia tebal sikit. Yang tu yang sama lah. Leather. So bila masuk tu adalah mood sikit kan. Yang ni ganti belah part tengah dekat side wall tepi ni sekali. Right. So kita tunggulah kejap lagi kejadian selepas pasang belah passenger ni. Belah driver. Selesai dah. Masukkan driver seat dengan passenger seat. So dia dah tukar lah part tebing ni. Lepas tu dekat sini pun dah tukar. Kualiti dia berbeza sebab yang ni PVC, yang ni PU leather lah. So tebal sikit sebab saya minta tambah span. Kasih empuk sikit. So far okey lah untuk kepuasan sendiri kan. Janji tak adalah nampak cacat celah koyak-koyak tu. So jahitan dia pun okey lah. Boleh lah pakai kan. Untuk suka-suka. Kereta pun bukan kita masuk auto show. Masuk auto show tu nanti kita cari lah. Kalau ada sponsor nak sponsor Recaro biji original lah. Tu lain cerita okay. So far bagi saya okey. Lah passenger pun saya dah try okey. Okey lah. Lepas ni boleh lah ajak weekend drive lagi. Pergi Genting ke kan. Cari mood balik. Kita tengok sikit. Ada duduk rasa refreshing balik geng. Alright, so kita pun dah selesai dah buat refurbish kita punya seat bucket ni. Jadi restore lah kan. Daripada yang koyak tadi, so dah gantikan dengan material lain. Sebelum ni material untuk bucket seat ni dia PVC. Macam korang boleh tengok lah saya dah rekod tu kan. Jadi sekarang saya gantikan material yang lain sikit lah. Sebab saya pun nak pakai lama kan. Kepada material PU leather. Lepas tu tambah span sikit lah dekat belah driver seat ni. Supaya lebih comfort lah orang kata kan. So saya rasa sampai di sini saja video kita. Kalau korang suka video-video macam ni ataupun ada apa-apa idea untuk saya buat konten pasal kereta ni ataupun kereta-kereta lain yang nak saya terjar, korang boleh drop komen korang kat bawah. Nanti kita tengok macam mana kita boleh arrange. Alright? Ataupun mana-mana company yang sudi nak berkolaborasi bersama untuk menjayakan projek Suzuki Swift ni untuk 2025 ni, korang boleh contact saya dekat Instagram. Korang DM saya, insyaAllah mana-mana yang nak bekerjasama dengan saya, in return insyaAllah kita akan buatkan marketing untuk kedai dia. Alright guys, so itu saja pada video kali ini. Korang jangan lupa bantu saya tekan butang like, share dan subscribe guys. Right, so see you. Assalamualaikum.